Ni dah terlepas dah 2 ekor ni. Payahlah kalau guna sangkar ni. Tengok ni. Dia pandai kok ni. Ni ketua dia ni. Ni ketua dia ni. Paling tua ni. Bapak. Ni anak ikut sekali ni. Ni anak ikut sekali. Nasib bini tak hilang dah. Bini dia tu sekali hilang. Dia tu terjun bawah tu. Tak ada siapa nak beranak. Anak-anak dah lah semua jantan. Kot. Betul tak? Kami cik semua anak dia semua jantan tau. Yang kecil ni, yang kecil-kecil kenik ni pun bau jantan juga. Jenuh oleh lagi. Nasiblah setiap kali terlepas ada insting yang membuatkan rasa nak check. Kita dah letak lagi aquarium ni dekat atas ni. Ni kan sepak bunga. Plant. Ni baru kan beli dekat Pekan Rabu pagi tadi. 3 ekor. 2 ekor ada dekat dalam kat luar tu. 1 ekor kan bela dalam ni. Tu kan letak dalam aquarium ada tumbuhan teratai. Ni dah ikan dah. Ni letak atas ni memang tu. Nampak tak? Dia pun usaha lagi nak keluar. Tu. Nasib lah hantar tak? Betul tak semalam? Dalam pukul 2 pagi ke 1 pagi tak tahu. Hampa tu ada 3 ekor ni. Oyen, donat. Dengan ni mana ni? Ni dengan Mimi ni. Dah duduk dekat luar dah. Nasib lah budak-budak kecil tak ada keluar. Nasib lah kami cek. Kalau tak cek kan lepas je ni. Ni kan ni memang kalau letak ikan ni sekok kat atas. Ikan ni pun duduk je lah ya. Aman je lah ya dekat ni. Sorry lah dekat kamera ni. Macam tak je lah. Okay, bye. Saya pada hari ni. Tak kamera tu macam tidak okey guys.